Guys, sekarang saya tengah menyorok dekat dalam bilik saya. Tada! Ni antara samyang yang paling seram yang saya paling takut untuk try. Tapi hari ini kita cuba ya. Sebab ini saja yang ada di rumah semasa saya teringin nak makan samyang. Seram. Dia macam ada bau limau. Gambar dia pun ada limau. Nama dia pun limau. Macam bunyi jeritan pula. Terkejut weh. Saya harap diorang tak masuk bilik saya sebab tak dapat nak kunci. Okay, kita ada satu yang dalam rice paper. Tapi macam susah nak makan. Kita kena gigit. Kita try dulu yang kat luar rice paper. Disentuh lidah je terus rasa pedas je tu guys. Dalam bilik saya ni sekarang tak ada air tau. Tolong bagi tahu saya, adakah ini samyang terpedas sekali ke bukan? Kenapa pedas dia lain macam? Macam mana orang boleh makan ni? Adik saya nampak. Berpeluh kepala. Ini bukan makanan. Ini penyiasaan.